Terbaik, Agong tarik balik gelaran, Tan Sri Muhammad Isa Samad. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik kurniaan darjah Panglima Setia Mahkota, PSM, yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad, berkuat kuasa 8 Jun 2026. Menurut kenyataan Jabatan Perdana Menteri, tindakan itu dibuat selepas beliau disabitkan kesalahan dan kini sedang menjalani hukuman pemenjaraan di penjara Sungai Buloh, Selangor. Penarikan balik kurniaan tersebut adalah selaras dengan status Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia, yang membenarkan darjah kebesaran ditarik balik terhadap penerima yang disabitkan dengan sesuatu kesalahan.